Apa itu aplikasi mobile e-kos? Kita buat turun. Aplikasi mobile e-kos ialah aplikasi mudah bertujuan merekod jualan atau belian minyak masak paket bersubsidi di peringkat runcit. Tahukah anda, minyak masak paket bersubsidi ialah minyak masak dalam kemasan polybag 1 kg yang dijual pada harga RM2.50 per kg. Korang nak tahu? Sebelum ini, sistem e-kos digunakan di peringkat kilang, bungkusan, borong dan peruncit untuk merekod kuota pengedaran dan tuntutan subsidi. Kini diperluas ke peringkat pengguna melalui mobile e-kos. Aplikasi mobile e-kos berfungsi untuk memastikan bekalan minyak masak bersubsidi mencukupi, mengelakkan ketirisan dan penyurukan stok, merekod data jual beli untuk analisis dan membantu KPDN mengenal pasti kawasan yang memerlukan. Cara nak daftar mudah je. Buat turun aplikasi. Isi maklumat peribadi seperti nama, IC, nombor telefon dan pekerjaan. Sahkan identiti melalui eKYC dengan gambar IC depan, belakang dan swafoto. Proses pendaftaran hanya mengambil masa 3 hingga 5 minit. Untuk membeli, buka aplikasi dan pilih imbas kod QR. Imbas kod peruncit, pilih jumlah paket, tekan hantar dan tunjuk bukti pembelian. Jangan risau, keselamatan data terjamin. Projek Rintis Mobile e-kos bermula pada Mei 2025 melalui program jualan Rahmah Madani. Sehingga Ogos 2025, lebih 30,000 pengguna telah mendaftar dengan puluhan ribu transaksi berjaya direkod. Ringkasnya, aplikasi mobile e-kos ialah sistem kawalan digital yang memastikan hanya warga negara Malaysia yang layak membeli minyak masak paket sekaligus jualan lebih telus tanpa ketirisan.